Hai kawan, Assalamualaikum. Aku nampak dengan baju aku dah macam ni. Maksudnya sekarang ni aku dekat Madinah. Aku tengah nak buat umrah. Cuma video yang aku akan upload hari ni adalah video yang memang dah lama. Daripada bulan Januari aku tak upload video ni. Video yang aku pergi melancong ke Dubai, London, Itali dan Switzerland. So vlog kali ni adalah sambungan sikit daripada vlog Itali. Kalau korang search lah, ada lah. So ini adalah vlog Switzerland. Minta maaf kalau tiba-tiba ada vlog Switzerland tiba-tiba walaupun aku dekat umrah sekarang, sebab aku dah tak ada video dah dalam draft. Hanya ada video ni saja. So aku harap korang terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okay? Bye-bye. Hai kawan, Assalamualaikum. Kau nampak aku tak kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni aku nak pergi ke Switzerland. Aku rasa vlog Switzerland aku ni aku akan masukkan je dekat vlog Itali ni. Sebab Switzerland ni aku pergi balik hari je. Kita naik train nanti. Kita naik Bernina train daripada Milan ke Switzerland. Maksudnya daripada Itali tu kita orang terus ke Switzerland. Lepas tu nanti kita orang balik hari je. Kita tak tidur sana pun. Jadinya kita akan tidur dekat Itali juga. Tapi aku akan masukkan juga perjalanan aku ke Switzerland dan kita mengembara bersama-sama. Kita tengok hari ni kita buat apa. Dengar-dengarnya perjalanan ambil masa 11 jam pergi dan balik. 11 jam. So tak apa basa-basi, jom kita pergi. Okay guys, so sekarang ni ada dekat dalam bas. So sekarang kita on the way ke Switzerland. Hari ni macam aku cakap tadi, perjalanan kita ambil masa memang sehari suntuk dalam 11 jam perjalanan. And then malam baru kita balik. Kita tengok hari ni apa yang kita akan lalui dan aku akan bawa korang sekali, okay? Sekarang ni baru kita nak naik train tu, yang aku cakap Bernina train tu, yang kita nak pergi Switzerland tu. Aku sepanjang aku duduk dekat dalam bas tadi, ya Allah puan, aku tidur je. Tak sedar apa. Sebab terlalu mengantuk. Sebab kita hari ni keluar awal gila. Pukul 6 pagi kita nak keluar. Jadi ni aku macam mengantuk sangat-sangat. So aku pun tak makan lagi. Tadi aku just minum hot chocolate dengan biskut sikit je. Lepas tu aku kentut-kentut, aku terkentut-kentut. Sekejap lagi mungkin kita nak beli contoh macam makanan ringan untuk kita nak makan dekat dalam train nanti. Kita ada masa sampai 11.25 untuk kita cari makanan. Wah, wow, Ima punya makeup hari ni. Makeup sejuk-sejuk. So guys, sekarang ni tugas kita adalah kena mencari makanan. Sebab sekejap lagi kita tak ada masa untuk cari makanan. Kita akan nak tangkap gambar je. Jom kita cari makanan sekarang. Aku pun dah lapar dah ni. Sebab apa nanti kan kita dah tak boleh nak makan kan. Aku istirahat aku ke bulu, lepas tu tak dapat dah cari makanan. Jom kita cari makanan. Marilah kita cari kedai halal ya. Mana. Tapi korang sumpah sejuk sangat kat sini. Ya Allah, sejuk sangat. Sekarang ni baru pukul 10.35 pagi. Tak tahulah korang nak cari apa. Stres, aku tak tahu nak cari apa sekarang ni. Mungkin kita beli macam jajan macam tu, ataupun keropok-keropok macam tu je kot aku rasa. Sebab tak tahu nak beli apa. Nampak tu? Kita beli benda macam ni lah, keropok-keropok ni kan. Ada banyak, kita makan je benda ni buat ala-ala perut nanti. Okay guys, so kita dah beli kita punya keropok, kerepek ni. Ni untuk makan dekat dalam train nanti, untuk hilangkan kebuluh nanti. Adalah air sikit, ada coklat sikit. Aku rasa ni je kot yang kita boleh makan dekat sini. Nak makan lebih-lebih nanti kita kena balik ke rumah nanti.
Ima pun dah berselangkung kat sini, nak tengok? Kering. So sekarang kita kena tunggu kat city dari lain untuk beli barang, and then kita terus pergi ke tempat naik kereta api. Sekarang kita on the way dah naik train. Let's go. Okay guys, so sekarang ni aku dah pakai sarung tangan. Sarung tangan ni best gila, dia macam ni tau. Bila korang sarungkan, dia jadi macam ni. So bila salji ni, kita takut tangan kita rasa macam pedih, kebas sebab terlampau sejuk tu tak. So benda ni sangat perlu. Ini aku pakai selama aku dekat Dubai, London dengan yang tadi aku tak pernah pakai. Bila sampai Switzerland ni ada salji baru kita pakai. Sekarang ni tadi aku dah makan, dah minum, dah makan coklat, dah makan apa benda semua. Hidung aku berdarah. Sekejap. Sekejap. Nampak Kau tengok ni. Nampak dah keluar darah dah. Hidung aku berdarah sepanjang perjalanan. Cakap macam mana, mungkin sebab terlampau sejuk ke kan. Badan aku memang panas kat dalam. Aku tak baik lagi demam. Masih panas lagi kat dalam. Tapi tak apa, kita minum air, okey? Alhamdulillah. Hanya duduk sebelah Kak V. Mana Kak V? Kak V sangat pemalu orangnya. Kak V duduk Kelantan. Siapa kenal Kak V, korang komen kat bawah. Aku tak tahu kenapa kita berhenti kat sini, tapi kita berhenti dulu kat sini. Kau nak tengok luar tak? Nak tengok? Silap aku, kejap lagi kita dapat turun. Dan waktu turun tu nanti aku akan sambung lagi vlog, okey? Sekarang ni aku nak rehat-rehat dulu. Dekat dalam train ni, walaupun dekat luar tu tengah salji, tengah sejuk, tapi dekat bawah ni kita ada penghangat. Tu dia ada pemanas tau kat situ. Nampak tak? Tu dia ada penghangat. Yang lubang tu ada keluarkan haba panas tau. Jadinya kita takkan rasa sejuk. Kita sentiasa rasa hangat. Kalau kita keluar memang sejuk lah, tapi kalau kat sini alhamdulillah lah hangat lah. Okey korang, kita dah sampai Switzerland. Snowy. Sekarang ni tengah salji. Aku terpaksa tutup hidung aku yang sebelah ni sebab dia keluar darah. Mungkin terlampau sejuk. Tapi okey je, sejuk je London lah. Sejuk sampai London je. Hidung berdarah tu tau. Tak, tu sebab ni kot, semua demam. So sekarang ni ada salji. Kau nak tengok salji tak? Tu dia. Kau nampak tak salji? Adakah korang nampak salji? Nampak kot, kau nampak kan? Ada kecil-kecil putih-putih tu lah salji. Tu bendera Switzerland sana. Cuaca berapa darjah Celsius Aimah? -2? -9. Bernafas pun memang keluar asap. So kat sini sekarang kita pergi mana? Ikut je dia. Okey, sekarang kita kena ikut je rombongan marhaban. Rombongan marhaban pelbagai negara. Korang, kita tak bermalam pun dekat Switzerland ni. Kita just balik hari je. Kejap lagi kita balik. Nak petang nanti kita balik. Lepas tu korang, salji tebal, sejuk. Sebab kita pakai benda ni. Korang, ya Allah korang, aku rasa macam aku dekat dalam dunia Frozen sekarang ni, sejuk gila. Tapi best. Nasib baik aku, kurang nasib baik aku pakai berlapis-lapis ni. Leher aku dah tak ada. Leher aku tak ada dah. Aku keluarkan leher sejuk ni. Nampak tak? Nampak? Memang terkeluar habis asap semua. Tapi memang best. Sejuk sangat.
So sekarang kita tengah berjalan. Aku tak tahu pergi mana, tapi kita ikut je dulu dia berjalan. Orang Pak semua dah jadi berungkus-kus. Sejuk sangat korang. Korang, ya Allah, korang lebatnya salji, ya Allah. Lebat gila salji. Aku tak risaukan aku ni. Aku risaukan kamera aku sekarang ni. Adakah dia okey? Sebab salji kan, dia macam salji ni bila dia turun, dia jadi air tau. Dia kan ais. Lepas tu aku tak tahu dia okey ke tak. Wah. Dekat tepi ni macam kedai ada korang. Ada LV, ada Dior. Okay guys, so aktiviti untuk hari ni dekat Switzerland tak banyak sangat. Kita just dia just tinggalkan kita dekat atas. Lepas tu kita boleh pergi mana-mana je kita nak. So kita orang decide untuk pergi cari makanan macam roti ataupun hot chocolate ke, duduk dekat kedai, berteduh dekat situ. Lepas tu kita bawa main salji sikit-sikit. Lepas tu dah kena balik dah. Sebab dalam 3.30 macam tu, kita dah kena pergi ke stesen tadi. Dan kita kena bertolak balik semula dah. Ma, ikut sini Ma. Kita pergi makan jom. So, kita akan pergi cek makanan. Kita akan makan-makan. Makan-makan. Lepas tu baru kita pergi main snow, okay? Salji, bismillah. Lah, macam ni salji macam ABC. Wah. Sekarang ni diorang tengah tangkap gambar. Sesi-sesi menangkap gambar. Kita orang tak ada banyak masa pun. Sebab 3.30 dah kena dekat sana. Sekarang dah 2.49. So kita kena habiskan apa yang patut. And then pergi ke stesen yang tadi tu. Sebab kita nak bertolak balik pula. Adik penamat kepada video itu. Macam pelik kan. Macam dah habis kat situ. Sebenarnya memang video tu habis kat situ je. Sebab bateri aku habis waktu tu. Jadinya video tu memang sampai situ saja. Lepas tu kita orang balik pergi Itali semula. And then adalah sambungan untuk Itali tu. So semoga korang terhibur. Minta maaf kalau video tu macam tersekat-sekat. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.